Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Alright guys, so dalam video kali ini kita tengok mengenai 5 motosikal Modenas yang gagal. Kalau video sebelum ini kita pernah tengok kereta yang gagal dalam pengeluarannya, tetapi untuk video kali ini agak kelainan sedikit sebab kita akan tengok 5 motosikal yang gagal. Mengenai 5 motosikal Modenas yang dilistkan dalam video ini, ianya tidak mendapat sambutan disebabkan oleh harganya yang tinggi, prestasi yang kurang, tidak praktikal dan pencabar daripada jenama lain. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita tengok dulu company daripada Modenas ini. Ia merupakan satu-satu company motosikal nasional. Modenas mula ditubuhkan pada tahun 1995. Antara company yang terlibat di bawah Modenas adalah Kawasaki, Sonjit, Kazana Motor dan DRB Haikon. Manakala kapca yang famous yang pernah menaikkan nama Modenas di mata dunia adalah Modenas Chris. Saya percaya pada hari ini sebut saja tentang Modenas Chris, ramai yang akan suka dengan motor ini disebabkan oleh ketahanannya yang lasar. Jadinya sekarang kita akan tengok pula 5 motosikal Modenas yang gagal semasa awal pengeluarannya dulu. Pertama, Modenas Dynamic mula diperkenalkan pada tahun 2003 berkapasiti 120cc. Modenas Dynamic merupakan motor sulung keluaran Modenas yang dikeluarkan dalam versi 2-stroke dengan keupayaan enjin 16.8 horsepower dipadamkan dengan 6 kotak gear manual. Manakala top speed 2-stroke kapcai tempatan ini ianya mampu mencapai 180 km per jam. Penyebab Modenas Dynamic ini gagal adalah disebabkan oleh semasa ianya dikeluarkan, ianya dihimpit oleh peraturan emission yang semakin ketat bersaing dengan Yamaha 125 dan Suzuki Belang, menjadikan jualannya agak menurun. Walau bagaimanapun tidak di negara barat ianya mendapat sambutan, contohnya di Australia dan New Zealand. Di sana semasa awal pengeluarannya dulu ianya mendapat sambutan yang cukup memberasakan. Selepas itu pengeluaran Modenas Dynamic dihentikan disebabkan oleh pengeluaran 2-stroke semakin mengecil. Kedua, Modenas Jaguh. Ia mula diperkenalkan pada tahun 1999 berkapasiti 175cc 4 lenjang. Modenas Jaguh dibina berasaskan cruiser kecil yang diambil asasnya daripada Kawasaki Eliminator 175. Objektif utama Modenas Jaguh dibina adalah untuk peminat motosikal yang inginkan cruiser daripada Amerika tetapi tidak mampu, dengan harga yang agak tinggi serta cukai import yang mahal. Dari situlah Jaguh dibina oleh Modenas. Namun semasa pengeluarannya ianya boleh dikatakan agak gagal jugalah kerana permintaan agak rendah bagi motosikal jenis cruiser di Malaysia pada masa itu. Dan satu lagi, prestasi enjin kurang memuaskan serta kualiti barang yang digunakan agak rendah, menjadikan Modenas Jaguh ini mudah rosak ataupun sebaliknya. Seterusnya, kedua, Modenas Karisma. Modenas Karisma merupakan skuter sulung daripada Modenas. Mula diperkenalkan pada tahun 2003 berkapasiti 125cc. Modenas Karisma ini gagal disebabkan oleh saingan sengit daripada jenama lain, antaranya Yamaha Novo dan Ego. Satu lagi yang menyebabkan Modenas Karisma ini gagal adalah disebabkan oleh ianya dibina bukan dengan gabungan Kawasaki. Sebab pada masa itu Kawasaki tidak ada motor skuter untuk dibuat gabungan. Jadinya pada masa itu Modenas kena ambil company lain untuk dibuat gabungan untuk mengeluarkan motor skuter. Company yang terlibat dalam pembikinan Karisma adalah company daripada Taiwan. Daripada situlah ramai yang berpendapat ketahanannya tidak berkualiti. Dan satu lagi, kurang tarikan reka bentuk berbanding pencabarnya yang lain. Seterusnya kita masuk yang keempat, ia adalah Modenas Elegance. Modenas Elegance dibina daripada jenis skuter touring yang berkapasiti 150cc. Ia dikeluarkan pada tahun 2004. Antara pesaing sengit Modenas Elegance ini pada masa itu adalah Yamaha Majestic dan Honda Spacey. Semasa awal tahun 2000 tidak ramai yang inginkan sebuah skuter yang besar sebegini ataupun skuter jenis touring sebegini. Boleh dikatakan keluaran Modenas Elegance ini tidak kena dengan masa. Tidak seperti hari ini ramai yang jadikan motor touring sebegini sebagai motor hobi. Tambahan pula pada masa itu pengguna-pengguna motor Elegance ini banyak mengkritik disebabkan oleh masalah enjin yang kurang cekap serta sistem penyejukan tidak efektif. Daripada situlah jualan
Modenas Elegant merundun dan terpaksa dihentikan jualannya. Seterusnya kita masuk yang terakhir sekali, iaitu yang kelima. Untuk yang kelima ini, ia merupakan motor yang paling baru sekali dalam list ini. Ia adalah Modenas GT128. Semasa model ini dikeluarkan, ramai yang teruja juga mengenai enjin yang digunakan pada Modenas GT128 ini. Ia mula diperkenalkan pada tahun 2008. Orang ramai teruja dengan Modenas GT ini disebabkan oleh sisi yang besar ataupun liter yang besar daripada kapcai Modenas yang sebelum ini dikeluarkan, serta fitur-fitur yang ditawarkan cukup menarik, iaitu disc brake depan belakang disediakan sport ring, tangki minyak yang boleh dikatakan agak besar jugalah berbanding yang sebelum ini. Itu merupakan sedikit sebanyak kelebihan yang ada pada Modenas GT128 ini. Seperti kebanyakan motor yang lain juga, Modenas GT ini ada juga pencabarnya semasa ianya dikeluarkan. Antara pencabarnya pada masa itu adalah Honda Wave 125X dan Yamaha Legenda 115Z. Itu salah satu sebab yang menggagalkan jualan Modenas GT128 ini. Antara penyebab lain yang menggagalkan Modenas GT128 ini adalah bentuk bodi yang kurang inovasi daripada jenama lain. Harga semasa awal pengeluarannya dulu tidak kompetitif sebagai sebuah motor nasional. Itu merupakan beberapa faktor yang menyumbang kepada kegagalan Modenas GT128 ini semasa awal pengeluarannya dulu. Siapa dekat sini pernah menggunakan motor yang disenaraikan dalam list ini? Cuba korang komen dekat bawah, nyatakan pengalaman korang. Jika korang dah tengok video ini sampailah ke sini, saya berterima kasih. Jadinya saya rasa sampai di sini sajalah video saya untuk kali ini. Jadinya macam biasa, jika anda dapat sedikit sebanyak info ataupun knowledge daripada video kali ini, saya hargai sangat jika anda bantu saya dengan 2 klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like dekat bawah ni. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.